peruntukan untuk pendidikan itu tertinggi. Dari mana kita dapat wang itu? Datang di sini, Menteri Besar minta berapa? Senarai 11 projek. Bisik dengan Menteri KPT, lagi 12 projek. Sempat 2 minit dengan Dr. Hatta, dah 5 projek. Tapi, cukai tak mau bagi. Kalau boleh, tak payah kutip cukai. Nak free semua. Dari mana wang itu? Dari cukai. Kita nak cukai ni kita buat keputusan. Nak cukai orang miskin, seperti mana sekarang dicadangkan GST. Saya nak bagi faham. Kerana kadang-kadang rakan-rakan pembangkang mereka, oh GST lebih baik. Ni, fahamlah ekonomi sikit. GST ni maknanya broad based tax. Faham tak? Cukai semua. Walaupun rendah, cukai gula, cukai tepung, cukai makan, semua, rakyat semua kena bayar. Itu GST. Tanya saya, itu sistem baik, senang, cukai semua. Tapi saya tanya, nelayan, pekebun kecil, pekerja peringkat bawah, tukang cuci jalan, nak kena cukai juga. Jadi sebab itu kita kata, belum sedia GST ini. Kalau besok ekonomi kita dah meningkat, gaji minimal semua 4,000 ke atas, cukailah GST pun. Jadi, saya minta faham tangguh. Ni juga nak jadi bahan politik. Tak tentu arah sekarang ni. Tak ada benda nak kutuk-kutuk itu. SST ni maknanya kita cukai barang-barang import. Tapi kalau tak cukai, nak ambil wang dari mana nak buat hospital Manjung? Tak ada. Ya. Nak buat jalan. Saya nak bagi tadi 10 juta untuk sekolah-sekolah tentera, kem tentera. Ya, untuk baiki sekolah-sekolah mereka. Kita nak buat kapal baru. Nak beli pesawat baru untuk pertahanan negara kita. Dari mana wang itu? Dari hasil cukai. Cukai kepada siapa? Cukai orang miskin, cukai orang sederhana, atau cukai orang kaya? Cukai orang kaya.